Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Sesyukur Alhamdulillah. Dekat belakang ni ada dua unit Toyota Alphard 2.5S. Kita tengok depan dia sama, belakang sama. Tapi beza dia, yang ini adalah 8 seater dan ini adalah 7 seater. Untuk dua-dua model ni, kod dia adalah AGH30. Kalau 30 bermakna 2 wheel drive. Kalau 35 bermakna 4 wheel drive. Jadi hari ni sebelum hujan ni, kita akan review serba sedikit. Kita tak nak review performance dia ke ataupun yang terlalu teknikal. Kita akan tunjukkan yang mana lebih sesuai untuk family, 8 seater ataupun 7 seater. Ada kelebihan dan ada kekurangan. So jangan lupa follow, like and share. Mari saya akan tunjukkan 7 seater dan 8 seater. Kita comparekan macam mana, okey? Mai, penonton follow rapat-rapat. Yang bestnya mari sini. Kita akan tunjukkan depan dulu. Okey. Bahagian depan 7 seater ataupun 8 seater dia sama saja. Kalau dia S 2.5 Alphard 2.5S, di dalam dia macam ni. Kita tengok. Okey, dia memang datang dengan fabric. So yang ni kita panggil fabric lah, full fabric macam ni. Seat depan memang sama, totally sama. Dia tak ada armrest yang tinggi, dia tak ada console board yang tinggi. So dia juga tak ada memory seat, semua tak ada. And then ada yang datang dengan 1 power door ataupun 2 power door. Tapi yang kita nak tekankan adalah ni seat dia ni. Kalau 8 seater, seat dia bersambung macam ni. Then kalau nak lalu ke belakang macam ni. Nampak tak? Dia akan lalui, saya tunjukkan Dia akan masuk ikut sini dan ikut sini. Tapi yang belakang ni boleh adjust ke depan juga. So seat belakang ni memang selesa, tak ada masalah. Boleh ke depan ke belakang. Kita tengok kalau seat depan ni pun jauh lagi. Jarak dia jauh dan okey. Kalau 7 seater ataupun 8 seater, kita okey, untuk seat belakang ni, third row ni, kita boleh adjust dekat tepi ni. Tarik ni, kita boleh baringkan lagi. Nampak tak? Ya Allah, selesanya. Ini yang kita katakan MPV mewah mampu milik. Memang puas hati. Kalau siapa yang beli Alphard ataupun Vellfire, sebab harga sekarang memang murah. Memang 150 sampai 200 ribu lah. Untuk AGH30 ni, bergantung pada specs dia, okey? Dan kita tengok ni lagi sekali. Ni kita boleh baring habis dan dia boleh naikkan ni, okey? So kalau kata duduk berdua, nampak tak? Boleh letak tangan dekat sini. Itu yang menariknya. So kalau 8 seater ataupun 7 seater, belakang dia sama. Jangan risau, belakang dia tetap sama. Nak ke depan ke belakang pun boleh. Ini kelebihan yang ada pada Alphard ataupun Vellfire. Tapi estima seat dia dah mati. Seat dia dah tak boleh gerak macam ni, tahu? Ke depan ke belakang tak boleh. Cuma saya nak bagi tahu, kalau kita nak turun, dia akan turun ke sini. Kekurangan 8 seater lah. Terus terang kita bagi tahu, laluan dia cuma ke tepi. Dan andai kata, okey, saya tunjukkan. Okey. Kalau kata kereta tengah berjalan, panjatlah apa lagi. So masalah dia adalah nak ke depan kalau kereta ni dalam keadaan bergerak. Maksudnya kena berhenti tepi jalan dulu untuk ke sini. Untuk orang dewasa lah. Tapi kita boleh tekan daripada belakang ni, kita boleh tekan dekat sini untuk lalu. Untuk lalu dia macam ni je. Tak ada isu. Cuma nak lalu ke belakang, itu sahaja. Nak lalu ke belakang akan jadi isu. Dan walaupun 8 seater, dia ada lagi tempat letak air, ada lagi armrest dekat sini. Masih lagi selesa. Dan jangan risau, saya tunjukkan ada satu kelebihan 8 seater yang jarang-jarang orang nak reveal. Orang nak tunjukkan apa yang bestnya. Sebab bagi saya 8 seater memang untuk anak ramai. Kalau kita adjustkan dia, kita boleh baringkan dia macam tilam. Meh datang dekat. Saya tunjukkan, nampak tak ni? Dia boleh straight ni sampai ke belakang. Dan saya akan try masuk. Okey. Ini kita kata keselesaan untuk 8 seater. Ya Allah. Kalau duduk berdua, Allah selesanya. Nampak tak? Ini kelebihan
8 seater yang tak ada dekat 7 seater. Dia boleh baringkan seat ni menjadi tilam dan katil. So, nampak tak? Dia boleh baring. Ya Allah. So, kalau abang-abang yang kena halau dengan bini, faham-fahamlah. Inilah dia serbaguna. Multi purpose vehicle yang kita panggil MPV. Cuma bila dah jadi macam ni, okey. Nak lalu je kena lalu sebelah ni, okey. So inilah dia kelebihan 8 seater guys. Kalau anak ramai, anak 6 orang, 8 seater memang pilihan tepat. Then kita pergi pada kelebihan 7 seater yang sebelah sana. Jom. Tadi kita dah tengok 8 seater. Boleh buat tilam, boleh, memang seronok lah 8 seater tu sebab boleh naik ramai. Kalau yang ni 7 seater, anak 4-5 orang sangat-sangat sesuai. Sebab seat dia memang direka khas untuk laluan dekat tengah. Jadi contoh dia macam ni Kalau nak naik, senang. Okey, ada pemegang ni, naik dekat sini. Okey, untuk 7 seater dia boleh ke depan, ke belakang. Okey, ni untuk Alphard dan Vellfire dia sama je. Dan lagi satu step dia boleh kiri kanan. Nampak tak? Dia boleh rapatkan seat. Dekat sini boleh rapat, seat dekat sini boleh rapat. Ini kelebihan untuk 7 seater. Dan lagi satu, 7 seater ni, okey, bila kita tarik dekat sini, okey, dia boleh lalu ikut sini, okey. Laluan dia lalu ikut sini. Okey, sorry. Okey. Ini satu laluan dia. Dan kita boleh untuk 7 seater ni, kelebihan dia adalah laluan ni. Boleh lalu dekat tengah. Itu yang sangat-sangat menarik dan sangat-sangat seronok. Kalau 8 seater tak ada kelebihan macam ni. Biasanya kereta ni dia datang dengan 2 power door. Ada juga datang dengan 1 power door. Tapi kebanyakan memang 2 power door. Dan dia tak ada datang dengan leather seat, melainkan pilot seat yang seketul. Pilot seat nanti kita akan reviewkan next video nanti. Cuma kalau yang model macam ni, seat macam ni, kita boleh dapat dengan Vellfire Golden Ice ataupun Vellfire Z-Spec ataupun Alphard S ataupun Alphard S-Type Gold. Itu sahaja sebab dia ada 7 seater. Cuma Type Gold ataupun Golden Ice dia tak ada 8 seater. Kalau 8 seater memang S-Spec. Ini sahaja, okey. Then kalau rasa berminat dengan unit-unit yang macam ni, sekarang ni yang bestnya untuk Alphard ni dulu harga dia 200 lebih. Tapi sekarang ni sebabkan currency yen pun tengah jatuh, cukai pun tengah murah sebabkan currency murah. Harga sekarang untuk Alphard ataupun Vellfire biasanya range daripada 150 sampai 198,000 untuk SC ataupun pilot seat. So 150 boleh dapat yang basic X-Spec, 160 lebih kurang macam ni boleh dapat S-Spec, 178, 180 boleh dapat yang model Type Gold. Okay. So kalau kata berminat, kita tengah offer lagi sempena Raya Haji dan after Raya Haji pun masih lagi ada promo. Inilah dia kereta pilihan family sebab kita boleh buat full loan ataupun kita nak 10% down payment. Bulanan lah. Saya anggarkan lebih kurang 1,600, 1,700. Kalau full loan pun dalam 1,800. Boleh dapat kereta yang sedap macam ni dan saya boleh bagi waranti sehingga 8 tahun. So bayangkan kereta ni susah nak rosak melainkan kita yang rosakkan dia. Okay? So sehingga kita jumpa lagi. Ada sedikit ilmu ni, kalau boleh share kan. Ada button follow, share, subscribe tu paling penting. Okay, jangan lupa komen. Assalamualaikum.